Kalau saya dulu tok saya pakai tempurung. Tempurung tu dia buang sabut tu, dia masukkan dalam daging yang dia rebus, dia masak dengan tempurung tu. Itu orang dulu. Jadi kita pun buat jugalah, tapi sekarang dah susah nak isi tempurung. Tak ada, kita pakai. Ada juga yang pakai panadol, banyak cara yang sebenarnya. Tapi cara paling mudah, beli aja pressure cooker. Habis cerita. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi lemak cili kering. Okey. First kali kita dah panaskan sedikit minyak di periuk. Kita nak tumis semua ni. Daun salam, daun limau, daun kari dan serai. Okey, kita masukkan ni dua sekawan ni tadi. Kayu manis dengan buah pelaga. Dia dah naik bau, dia dah wangi, minyaknya dah wangi. Kita nak masukkan bawang yang kita dah hiris tadi. Ya, bawang yang kita dah hiris. Okey, saya besarkan api ya. Sementara nak tunggu jadi bawang ni, kita nak kisar. Tadi bawang besar 2 biji, satu kita dah mayang masuk dalam ni. Satu lagi kita nak kisar. Bawang besar 1 biji, bawang putih, buah keras, cili merah hidup. Kalau puan dekat rumah, cili kering masuk sekali. Saya dah ada cili yang saya dah kisar, jadi saya tak perlu kisar lagi ya. Dan kita kena letak juga kalau ada kunyit hidup, puan pakai kunyit hidup ya, sampai dia dah ujung-ujung dah coklat. Kita masukkan yang kita kisar tadi, bawang besar, bawang putih, kunyit hidup kalau puan kunyit hidup, buah keras. Kita tumis hingga dia pecah minyak. Ini kena tumis sampai garing sebab kita guna cili merah hidup. Okey, saya nak masukkan cili ya. Kalau puan dah blend sekali tadi, tumis saja. Okey, kita tumis sampai garing. Okey, ni dah jadi, dah pecah minyak puan, dia dah pecah minyak ya. So kita nak masukkan rempahnya adalah serbuk ketumbar, jintan putih dan juga kunyit. Kak Zaida tak pakai kunyit basah, saya pakai kunyit serbuk. Kita tumis. Saya kecilkan api, baru saya besarkan api. Saya kalau masak, saya suka main api. Ni. Masuk rempah, saya kecilkan. Dah masuk, dah rata, dah bau wangi, baru kita besarkan apinya. Dia bukan besar daripada awal. Sebab takut nanti rempah-rempah saya tak berbancuh dengan air. Takut dia mudah hangus. Kita masukkan asam keping. Asam keping kalau ada dalam resepi, masuk awal. Asam keping tu masuk awal. Jangan masuk bila you dah tahu air. Sebab ada asam keping, dia cepat keluarkan masam. Ada asam keping, lama nak habiskan masam dia tu. Ya. Okay, saya nak masukkan air, sedikit air. Kita nak masukkan garam. Kita balik lagi. Kita nak masukkan ayam. Saya masak ni seko ya puan. Puan jangan risau. Nanti ada juga yang risau tengok Kak Zaida masak seko sikit. No, periuk lah kecil je. Nak makannya berapa orang? Kata pula ada satu bas sekejap lagi. Saya hari ni saya masak 6 ekor. 6 ke 7, 6 lah, 6 ekor ya. Okey, kita akan balik-balikkan dia. Okey, so kita nak masukkan santan. Santan tadi Kak Zaida dah beritahu ya, ikut selera masing-masing. Ada orang suka lauk pekat-pekat, ada orang tak suka lauk pekat. So terpulang ikut selera family you. Kak Zaida tambah sikit air biar dia berkuah sikit. So kita nak gaul rata. Okey, dah siap dah lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu lemak cili kering buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.